Satu kedai, satu menu. Hari ni aku dekat warung nasi lemak klasik dekat Seksyen 24. Aku nak cuba menu breakfast diorang paling best kat sini. So, jom kita. Ni dia korang, warung nasi lemak klasik. Assalamualaikum Kak. Salam. Apa yang best kat sini Kak? Selain kat sini nasi lemak kita lah. Nasi lemak kita dengan sambal kita yang padu. Oh, nasi lemak Ya. Nasi lemak sambal padu ni Ya. Oh, okey lah Kak. Boleh lah. Ni satu. Okey, ais kosong nasi lemak paru. Betul. Saja. Okey, ini nasi lemak paru ya. Nasi lemak paru. Memang ramai orang suka lah sebab sekali datang semua yang puji kita punya paru kita garing. Memang sedap ni dia. Memang pot breakfast yang paling best dekat Nampak warung sedap nasi agak lemak klasik. paru Ya. Dan sambal kita unik bukan macam sambal biasa-biasa. So boleh rasa lah. So, kiranya sambal dia ni killer ni? Ya. Ini sambal jarang lah saya jumpa sebelum ni kan. Sebelum saya datang sini memang jarang lah. Sambal rasa dia macam ni. Rasa dia memang sedap. Ni dia korang nasi lemak paru RM8.90. Nampak ni? Diorang ada bagi timun, which is all the basic nasi lemak punya ni. Dengan paru, ada paru. Paru ni diorang kata diorang punya special is dia rangup. Dia masak rangup. Sedap sangat. So nanti kita cuba. So dia punya speciality untuk nasi lemak ni juga. Dia punya santan tu dia pakai kelapa tu. Dia bukan pakai dalam kotak tu. Yang instant tu bukan. Dia pakai yang memang kelapa tu diorang buat dari scratch. So jom kita cuba. So kita ambil sambal sikit. Paru ni, paru ambil satu lah. Aku ingat tak masa tu, aku ada pernah cakap aku tak pernah makan paru kan. Sebenarnya aku tak suka sangat paru. Tapi this time, kita cuba dulu yang ni. Mana tahu aku suka kan? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun aku tak makan paru, sedap, best dia. Lepas tu dia rangup lah. Tengok. Dia rangup betul lah kat tu kata. Dia rangup, dia macam korang tengok ni. Patah macam tu nampak tu. Memang keras lah. Dia rangup. Kalau korang makan macam makan ikan bilis ni. Dia punya sambal pun macam nak kata pedas sangat pun tak. Nak kata tak pedas pun ya. Dia macam in the middle. Kalau korang macam tak makan pedas, maybe dia akan jadi pedas lah ni untuk korang. Macam slightly pedas. Lepas tu selain daripada yang ni, diorang ada juga 4. Ada sotong, ada daging, macam daging masak hitam tau tadi kat tu kata. Daging masak hitam, paru, dan banyak lagi lah. Ada lagi satu, saya tak ingat. So kalau korang nak cuba ni, korang datang je dekat warung nasi lemak klasik dekat Seksyen 24. This is one of yang pot breakfast yang paling best sekali. Sebab boleh siap belayan sunrise lagi. Apa-apa pun, jom kita.